Dia rasa masam-masam ni. Oh, memang sedap kan. Asam pelang itu dah habis guys. Jadi aku beli pula guys 2 tabung. Tak sampai 10 riyal pun setabung guys. Beli pula. Memang sedap. Asam pelang ni memang sedap guys. Kalau nak terang boleh tekan bibit kuning. Oh, memang sedap ni guys. Ni dia. Geng, asam pelang aku beli 2 tabung pula. Jadi kalau siapa-apa, kalau ada yang nak terang, boleh tengok di bibit kuning. Aku beli 2 geng. Satu ni tak sampai pun RM10. Berapa ringgit lah? RM8 lebih rasanya satu tabung ni. Okay geng, memang sedap geng. Memang asam pelang ni memang sedap. Memang tak cukup geng. Aku beli setabung hari tu, bukan aku beli hari tu. Bini aku beli setabung ni, tabung kecil ni. Memang tak cukup geng. Memang sedap kan ni kukur dia geng. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa masam-masam ni. Oh, memang sedap kan. Bawa ke jalan pun sedap. Lagi kita letak dalam peti guys, sedap lagi. Asam pelang. Siapa yang nak terang, boleh tekan di bibit kuning. Okey, bye bye. Oh, memang sedap. Bye bye.